Hai, Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Hello guys, welcome back to my channel. Terima kasih kerana like dan subscribe. Terima kasih sangat-sangat kerana subscribe channel aku. So kepada semua yang menonton ni, macam mana, sihat ke hari ni? Kalau sihat, Alhamdulillah. Kalau tak sihat, maka ubat cepat-cepat pergi jumpa doktor, pergi klinik, okey? Sekarang ni suara Nadia pun dah okey. Yang Nadia kata hari tu Nadia kena tonsil bengkak tu kan. Alhamdulillah dah okey. Nadia tak tahulah, Nadia tips dia, Nadia komo dengan air garam. Komo lah, ambil air garam, air suam, komo dia lama-lama dia akan surut sendiri. Tapi di samping tu Nadia ada jugalah makan ubat yang Nadia beli ke farmasi. Ubat spray dengan juga ubat surut bengkak. Tu 2-3 hari macam tu dia makin surut, makin okey lah. Korang memang serius cakap, memang sekarang ni musim penyakit, musim influenza, musim demam, musim sesama batuk semua ada. Kalau ada adik-adik yang pergi sekolah tu, kalau rasa nak pakai mask, pakai je. Sebab sekarang ni memang kes influenza memang tengah meningkat sekarang ni. So better pakailah untuk keselamatan diri kita kan, dengan orang lain juga sekeliling. Adik, kakak nasihat, kakak Nadia nasihatkan kalau adik-adik ada demam ke batuk semua, kalau rasa tak sihat, memang tak sihat, jangan pergi sekolah. Kawan-kawan pula jangkit, nanti kesian pula kat kawan-kawan kan. So biar sihat dulu, pergi klinik, jumpa doktor apa semua. Lepas tu makan ubat, dah sihat baru pergi sekolah. Sebab sekarang ni memang kes penyakit sekarang ni memang sangat serius jugalah kan. Tak kira umur sekarang ni, dewasa, orang tua, kanak-kanak pun memang sekarang ni musim demam, musim influenza kan. Dan kepada yang dah baca di title dan juga thumbnail aku, mesti korang dah tahu kan, hari ni aku nak buat reaction Cek Seram Malaysia. Tapi bukan di YouTube Cek Seram, ni daripada channel lain, nama dia Nashaks Official. So, yang tengok ni cepat-cepatlah pergi follow dia orang juga, sebab dia punya konten pun best-best juga. Dia macam Cek Seram Malaysia juga, macam Cek Seram yang WhatsApp tu lah. Yang aku pilih kisah seram Caltex berhantu. Maksudnya kisah seram di stesen petrol, stesen minyak berhantu. So tanpa membuang masa, jom kita tengok Cek Seram ni. Assalamualaikum Angah. Jadi tak balik hari ni? Ibu dah suruh abah kamu belikan lauk untuk masak kat kamu. Waalaikumsalam ibu. Ya, orang jadi balik hari ni. Okey. Sekarang ni anak dia tengah WhatsApp dengan mak dia lah. Oh, bila kamu bertolak? Dalam pukul 4 petang orang bertolak lah. Lepas ambil amal di sekolah. Oh, kamu balik berdua je ke? Suami orang ada kerja kat luar negara. Oh, bila suami kamu tu balik? Minggu depan dia balik lah. Sakit pinggang lah. Yelah, kenapa tak bertolak awal? Amar masih sekolah, dia ada kelas kafah sampai pukul 3:30 petang. Okay, faham. Takkan nak anak dia ponteng pula kan? Alah, boleh je kan cakap kat dia, cikgunya nak balik kampung. Alah, neneknya pun galakkan pula cucu ponteng. Oh, pula. Sekarang ni memang kita tak boleh ponteng walaupun balik kampung. Tapi alamak, nanti nenek-nenek di Malaysia marah pula aku. Tapi kalau lama dah tak balik kampung, ponteng je lah sehari kan. Jadi kalau kamu bertolak jam 4, mesti pukul 10 baru kau sampai sini kan? Lebih kurang macam tu lah. Larat ke kamu nak drive malam? Larat je, orang biasa. Lagipun lama dah orang tak balik kampung. Faham, memang dilema ibu-ibu ayah bekerja ni, memang lama tak balik kampung. Macam tu lah cerita dia kan. Sama lah macam Nadia pun lama dah tak balik kampung. Kau pernah ada kat Johor? Tiba.
Itulah, tapi kalau kamu tak larat, kamu berhentilah rehat dulu kat mana-mana. Jangan paksa diri tu. Ya tak apa, orang biasa. Yelah hati-hati. Biasalah naluri mak-mak ni dia risau. Anak dia dah perempuan seorang, bawa cucu 2 orang. Suami dia pergi kerja ke luar negara. Memang risaulah. Ya ibu. Dia lebih kepada risau mak dia. Macam tu. Okeylah ibu. Lagi beli barang-barang ni untuk masak kat kamu ngama. Yelah masak sedap-sedap tau. Dah lama tak makan masakan ibu. Rindu pula dekat masakan ibu. Aku pun. Memang relate betul lah cerita ni dengan aku kan. Itulah kamu dah 4 tahun tak balik sini. Ingat lagi ke tak masakan ibu ni? Lah lamanya 4 tahun. Alah orang masih ingat lah. Yelah tu ibu. Ibunya pun kok perli juga masak sedap-sedap tau bu. Ya. Bye Kak Ngah. Bye. Aku Kak Long. Jam 9 malam. Assalamualaikum. Okay, ibu dia WhatsApp Kak Ngah, anak dia tu lah. Dah sampai ke belum kan? Kak Ngah, kamu dah sampai mana? Waalaikumsalam. Orang dekat Gua Musang dah ni. Oh, balik Kelantan. Klik Kelantan boh. Oh, dah nak sampai kan? So, kita assume dia daripada KL lah nak pergi Kelantan. Begitu. Sekarang pukul 4, pukul 9. Kan? Kelantan dah 5 jam macam tu. Oh, mak dah siap masak dah ni. Oh, betul minum kejap ke RNR. Yelah, dah 1 jam lagi orang sampai. Yelah. Hati-hati bawa kereta. Jangan bawa laju-laju. Ya, okey. Ibu makanlah dulu kalau rasa lapar. Mak mana nak makan kalau anak tak sampai lagi. Nak makan sekali lah. Mak-mak kan, risau. Malam-malam dah ni kan. Tak apa, ibu dah makan roti canai yang kamu beli tadi. Ni tengah tunggu kamu sampai lah. Oh, yelah orang nak bertolak dah ni. Okey, hati-hati ya. Ya, ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam pula. Oh, dia macam mengakhiri perbualan itulah dengan Assalamualaikum. Kak Ngah, 10.46 dah weh. Tak sampai lagi ke apa ni? Kenapa belum sampai lagi? Ibu rasa tak sedap hati lah malam ni. Korang, kalau ibu tak sedap hati, memang ada benda yang akan terjadi. Benda yang tak baik lah. Dah nak kat jam 11 ni kamu tak sampai-sampai lagi. Tadi ibu call kamu tu tak angkat. Oh sorry, tak perasan ibu call. Kereta orang ni tiba-tiba tak ada minyak. Lah pula. Sepatutnya memang dah sampai dah. Ini memang seram weh. Dah tak ada lelaki kan yang teman dia. Sebaiklah kereta tak ada minyak betul-betul dekat stesen minyak. Oh, kamu tengah isi minyak ke? Nasib jumpa stesen minyak kat kawasan sini. Stesen minyak mana kamu isi? Alah, dekat jalan Salur nak masuk ke jalan rumah kita ke? Oh, sini memang susah nak isi minyak. Selalu abah pun isi kat kampung, kedai kampung je. Oh. Tapi kan ada satu stesen minyak ni dah lama tutup. Tapi bila malam nampak macam buka. Sudah. Tantang kat situ kot. Stesen minyak yang nak pergi. Oh ya ke? Tapi sini ada je stesen minyak. Oh ya ke? Ibu tak perasan lah pula. Ada. Nak sedapkan hati.
Tapi kasih tahu ibu lah, jalan tu ada satu je stesen minyak tu pun dah lama tutup. Ada je, ibu tak perasan. Yelah, anak dia nak sedapkan hati sebenarnya dah berdebar tu. Tapi kereta orang tak hidup lah. Sudah. Ada dah isi minyak full dah. Pula dah. Tak apalah, ibu suruh ayah kamu pergi ambil. Apa nama stesen minyak tu? Caltex nama stesen minyak tu. Betul-betul tepi highway Salo. Hah? Apa? Caltex Salo? Kenapa? Caltex Salo tu dah lama tutup lah. Hei, kamu tak tahu ke? Lah mana tahu, dah 4 tahun tak balik weh. Ai, tutup apanya, elok je buka ni. Ada je orang kat kaunter masa bayar tadi. Ada orang? Kak Ngah, memang stesen minyak tu dah lama tutup. Ya Allah, dengarlah cakap ibu. Ya ke ibu ni? Ya, buat apalah ibu nak tipu? Cuba kamu ambil gambar stesen minyak tu. Okey, kejap. Ibu, dah pukul 11 korang. Ya. Betul lah ibu cakap, memang stesen minyak ni dah lama tutup. Tak ada orang langsung kat sini. Ya guys. Kan ibu dah cakap. So macam mana? Tapi tadi orang bayar duit, isi minyak kat siapa? Kamu tahu tak tempat tu keras, ramai ada orang kena macam kamu ni. Ya ke? Ya Allah, buat apa ibu nak tipu? Lepas tu macam mana ni, dah lah kita orang tak hidup. Weh, seram weh. Kalau akulah kat tempat ni, situasi ni, seram. Tak apa Kak Ngah. Kak Ngah tunggu je situ. Ibu dah suruh abah kamu pergi sana. Ibu, kenapa? Ibu, Amah hilang lah. Sudah anak dia hilang pula. Tadi ada je dia tengah tidur kat seat belakang. Macam mana boleh macam mana boleh hilang pula? Entah tiba-tiba hilang. Tadi ada je kat belakang tengah tidur. Tak apalah, kejap orang pergi cari dia kat sini. Takut dia keluar dari kereta ke tadi. Hai. Yelah. Aku pula yang penat weh. Kalau tak jumpa jangan pergi mana-mana. Ya. Berapa minit kemudian? Kak Ngah macam mana? Dah jumpa Amah ke? Belum lagi. Orang dah cari merata kawasan tapi tak jumpa-jumpa. Ni betul ke kamu kat stesen minyak tu? Tadi abah call kamu. Tadi abah kamu call ibu. Dia cakap kamu tak ada pun kat situ. Dia cakap tak ada pun nampak kereta kamu kat situ. Betul lah orang kat sini. Orang tak nampak pun abang datang sini. Pula. Tak apalah, kamu tunggu kejap. Mungkin sebab anak dia si Kak Ngah ni dah di alam lain, jadi abah dia tak nampak lah. Kan? Tak apalah, kamu tunggu kejap. Ibu nak buka pintu kejap, macam ada orang kat luar. Siapa? Tak tahu. Kejap. Okey. Beberapa minit kemudian. Kak Ngah, Amah dah jumpa?
Oh, Amar dah jumpa? Hah, siapa yang jumpa? Pak Imam datang hantar tadi. Pak Imam cakap dia jumpa Amar kat masjid Kampung Salo. Anak dia jalan kat situ ke? Ya ke? Macam mana Pak Imam tahu dia anak orang? Amar yang bagi tahu nama ibu kat Pak Imam. Oh. Yelah, anak dia pun dah besar, dah sekolah. Mestilah bagi tahu. Betul ke tu anak orang, Amar? Yelah, takut jad, orang jadian ke kan. Pas ya, ibu tahu ni memang cucu ibu. Lepas tu ibu dah suruh Pak Imam pergi cari kamu kat Caltex tu. Imam cakap kamu disorok oleh makhluk di tempat tu. Sebab tu abah tak boleh nampak kamu kat situ. Kamu jangan berhenti baca ayat Quran dan ayat kursi tau. Tak, masalahnya dekat rumah ibu tu memang Amar ke? Macam mana dia boleh hari kat masjid tu? Ke sebab Kak Ngah tu dah jumpa Amar? Alah, Amar cakap dia keluar dari kereta kamu. Lepas tu dia berjalan. Lepas tu dia penat. Dia berhenti kat masjid tu. Okey. Lagipun Caltex kan dekat dengan Masjid Salo tu. Tapi Amar dekat seberang jalan highway ni. Orang Pak Imam hantar tu bukan orang. Hai, ibu kenal lah cucu ibu. So macam mana? Kat masjid ke kat highway tu anak dia? Tapi Amar dia dekat seberang jalan. Kenapa dekat seberang jalan pula? Hai, kamu jangan terpedaya. Tu Amar, tu makhluk halus yang menyerupai Amar. Hai, orang kenal lah anak orang. Pula dah. Orang nak pergi ambil dia kat seberang jalan tu. Jangan, bahaya. Kat situ banyak kereta laju-laju. Yelah highway kan? Itu anak orang yang Pak Imam hantar tadi bukan? Dengarlah cakap ibu. Kak Ngah ni pun, dia tadi nak betes je. Kak Ngah. Kak Ngah jangan pergi. Degil Kak Ngah ni. Aku dah kata dah. Setelah itu, dia pun dilanggar oleh kereta di depan Caltex tersebut ketika dia mahu melintas jalan untuk melihat anaknya. Selepas itu, dia dibawa ke hospital yang berdekatan dan dia disahkan koma kerana cedera di bahagian otak. Si Kak Ngah ni lah. Kesiannya. Dan budak yang dia nampak di seberang jalan itu bukanlah anak dia, tapi makhluk halus yang menyerupai wajah anak dia. So korang, itulah kisah seram di Caltex stesen minyak. Memang menyeramkan lah kan. Kalau Nadia lah berada di situasi Kak Ngah tu, memang Nadia buntu tak tahu nak buat apa. So kepada korang, terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Hingga kita jumpa lagi di next video. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Bye bye.